Rasa tertekan dan kecewa yang sekian lama dipendam menyebabkan penduduk kampung Dedap, Pengkalan Kubur, Tumpat bertindak menggantung beberapa sepanduk bagi menzahirkan perasaan marah kepada projek lembangan sungai bersepadu Sungai Golok. Mana tidaknya, PLSB itu menyebabkan mereka terpaksa menanggung derita banjir termenung yang lebih kronik sejak pembinaan bermula 2021 lalu. Seorang penduduk yang hanya ingin dikenali sebagai Mat berkata, pemasangan sepanduk itu adalah langkah terakhir selepas aduan dan rintihan mereka seolah-olah tidak mendapat perhatian. Dia berharap Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat turun melihat sendiri keadaan yang semakin meruncing dihadapi penduduk ketika ini. Tinjauan mendapati sekurang-kurangnya 5 sepanduk dipasang dengan tulisan keras antaranya, "Tolonglah bantu kami PMX, Jalan Maut, projek menyusahkan rakyat, banjir tanda pagar, lubang air dan sungguh malang nasib kami." Tindakan penduduk itu tular di media sosial sekaligus mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan warganet yang rata-ratanya simpati dengan nasib masyarakat di situ.